juga mimpi ngeri. Tuan? Mana semua orang? Saya nak dibawa personal. Oh. Apa dia, Tuan? Siapa suruh duduk? Saya cuma nak betulkan kursi, Tuan. Ada perkara yang saya tak puas hati dengan awak. Pasal kerja ke? Pasal kertas cadangan tentang penambahan pekerja? Bukan pasal tu. Habis tu apa dia, Tuan? Kenapa awak tak berterus terang dengan saya? Kenapa awak sanggup tipu saya? Tipu? Aku tipu apa? Tuan! Tuan, apa yang saya tipu, Tuan? Saya tak pernah tipu tau. Daripada dulu sampai sekarang, saya jujur orangnya. Awak tak jujur dengan saya. Kenapa awak tak beritahu saya hari ni hari jadi awak? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Khaira. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Terima kasih, Tuan. Kipas. Untuk apa? Untuk engkau tiup lilin tu. Kalau kau tiup guna mulut kau, nanti tersembuh pula air kau. Dah tu je. Okeylah. Okey, aku tiup. 1, 2. Tak duduk. Terima kasih korang. Terima kasih, Tuan. Saya betul-betul tak tahu nak cakap apa. Sebenarnya Haris yang beritahu saya hari ni hari jadi awak. Oh. Dia kat mana? Dia outstation, dia ke utara. Sebab sekarang ni dia dah ambil alih tugas untuk memantau semua kelainan kita. Dia jaranglah ada di ofis. Untuk hari ni saya tak nampak dia. Terima kasih. Kiara. Nanti dah selesai, dah lepas makan-makan semua, jumpa saya kat bilik. Saya dah harap cakap dengan awak. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Nak kena tak korang ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, birthday girl. Happy birthday to you. Saya orang first kan yang wish birthday awak. Jangan beritahu saya ada orang lain yang wish dulu. Awak yang first. Thank you tau. Sebab buatkan surprise birthday untuk saya kat office ni. Sama. Sekejap. Banyak dapat hadiah? Banyak. Banyak juga. Awak kat mana tu? Rindu dah. Tolong sikit Mana saya rindu awak, jangan nak perasan sangat. Yelah, saya sedar siapa diri saya ni. Awak stesen berapa lama tu? Tahu awak rindu saya.
Ni nanti bila saya balik nanti, kita sambut birthday awak nak? Kita pergi makan kat mana-mana yang tempat yang awak nak. Saya bawa. Boleh? Okey, boleh je. Ni, saya nak habiskan makan kek kejap. Lepas tu saya nak jumpa Big Boss. Okay. Enjoy your day, okay? Thank you. Bye. Bye. Hai, birthday girl. Come, duduk. Tuan ni tak payahlah sebut ketika pada saya. Terima kasih. Malu. Okey, kalau macam tu, kita straight to the point. Tadi Tuan senyum-senyum pun tu sekarang serius pula. Ada apa Tuan? Mulai hari ini, saat ini, saya berhentikan awak kerja. Saya tak buat kes jenayah pun. Apa salah saya Tuan? Mulai hari ini, awak bukan lagi pengurus sumber manusia syarikat. Tuan, habis tu saya nak kerja apa sekarang? Dah susah nak cari kerja tau. Lepas tu hari ni birthday saya. Lepas tu Tuan nak saya berhentikan kerja apa ni? Tuan jangan macam ni Tuan. Saya belum habis cakap lagi. Baik. Mulai hari ini, awak dinaikkan pangkat sebagai pengurus perancang bandar dan wilayah syarikat. Tuan buat prank Tadi Tuan saja kenakan saya. Lepas tu tiba-tiba cakap benda macam ni pula. Betul. Bukan prank. Ini sebab perhatikan. Anggaplah ini sebagai birthday present dari company untuk Khaira. Tuan. Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Saya pun nak cakap terima kasih banyak-banyak dekat Tuan sebab Tuan bagi saya sebagai pengurus sumber manusia. Saya rasa banyak saya belajar. Segala pahit, manis, segala pengalaman, semua tu saya memang takkan lupa sampai bila-bila. Saya bersyukur sangat. Dan ni Tuan, sebagai pengurus perancang bandar dan wilayah, saya janji yang saya akan buat yang terbaik. Saya yakin saya akan bagi yang terbaik. The best for this company. Saya janji. Promise. Tahniah, Khaira. Tuan. Terima kasih banyak. Ya Allah. Mana saya? Mimpi yang indah kau bersamaku. Banyak ni hadiah aku tahun ni. Saya siap buka hadiah. Okey. Khaira, awak nak buka yang mana satu? You first. Dari tak ada. Nama. Sebab engkau misteri, aku buka kau dulu ya. Ni bukan. Bisa. Desain dekat galeri tu. Raris. Bos. Syuh apa bos? Jangan kuat sangat. Encik Haris, saya ni kena kuat sebab nak jual lukisan kat dalam tu. Bagi semua orang dengar kat sini. Ya, aku tahu tapi slow dah sikit. Alamak, kantai dia usia aku. Dia usia aku kan? Dia usia. Dia pandang lah bos. Pandang. Alamak, kantai ni. Dia datang sini tak? Tak ada. Kenapa takut ni? Mana aku takut? Datang. Tak datang. Tapi
Dia pernah. Dah mana? Aku cek dulu. Sekejap. Cik Haris, gimana tu? Asyik. Haris. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak tengah buat apa tu? Cari barang sikit. Awak dah makan dah? Dah. Saya dah makan dah. Sekarang ni saya tengah buka hadiah dan yang paling saya suka hadiah awak. Alhamdulillah awak suka hadiah saya. Saya ingat awak tak suka tau hadiah saya bagi tu. Maknanya lukisan yang saya nampak dekat dinding galeri tu awak punya lah. Awak yang lukis? Yap. Kenapa? Awak tak percaya ke? Sangka awak pandai melukis. Dari masa bila awak dapat idea ni? Oh, tu. Lama dah tu. Dulu lagi. Saya nampak awak kat sungai. Masa tu awak seorang. Saya segan pula nak tegur. Saya ambil gambar awak. Saya apa ni? Luahkan si hati saya melalui lukisan tu. Maknanya awak menginap saya lah sama ni. Huh? Apa pun thank you tau. Saya suka sangat lukisan ni. Cantik. Menemani aku, mimpi yang indah kan bersama. Mama? Pa? Ya. Hai. Nak ke mana? Papa dengan Mama ada hal sikit. Kita nak pergi Penang. Penang? Jauh dah. Ni balik hari atau stay sana? Nanti kita habis jurusan ke sana, kami terus balik. Ya, ya. Okeylah. Ni. Mama, Papa. Nanti jangan lupa call. Okey. Sekejap. Macam ada yang tak kena ni. Kenapa muka Mama pucat? Mana pula? Okey je macam biasa. Haris ni. Okey je, tak ada apa-apa. Ke ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Okeylah, nanti apa-apa call Okey. Nanti Mama telefon. Okey. Okey. Okey ya? Okey. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Adik, sibuk ke? Alah, adik baru nak masuk office ni. Kenapa? Ibu rindu ke? Mestilah rindu. Adik, ibu call ni nak bagi tahu. Minggu ni kita nak buat kenduri kat rumah ni. Hai. Bukan minggu lepas baru ada kenduri ke? Alah, yang ni nak buat kenduri untuk sepupu adik Kamarul tu. Dia dapat tawaran belajar kat USM Kelantan. Lepas tu Mak Sumunah tu bukannya orang yang senang. Jadi ibu tawarkanlah dia buat kenduri tu kat rumah kita ni. Yalah. Tapi kan Bu, kalau adik tak datang tak apa kan? Tak ada masalah kan? Boleh je kan? Alah, adik. Adik kena balik lah. Nanti kecil hati Mak Sumunah tu. Nanti tak ke pelik buat kenduri kat rumah kita tapi batang hidung adik pun tak ada. Adik baliklah sayang. Bukannya jauh pun KL dengan kampung kita ni. Ya? Yalah. InsyaAllah adik akan datang. Tapi adik tak janji tau. Mungkin adik akan balik hari. Ibu okey je kan? Tak apa. Janji adik balik. Okey, Bu. Assalamualaikum. Kirim salam kat ayah. Waalaikumsalam. Jadi ke adik balik? Jadilah. Tengoklah siapa yang pujuk. Jenuh bang nak mujuk je. Itulah Yam. Harap-harap kali ni apa yang kita bincangkan dengan pihak belah sana jadilah hendaknya. Ya bang. InsyaAllah. Oh tak minum? Minum. Mimpi yang indah kau bersamaku. Akhirnya.
baru beli ke? Beli van tak bagi tahu aku. Asyik. Mana tanya, cakap pun tak nak. Tanya sepatah, jawab. Alhamdulillah, rezeki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yap. Cepat, adik. Bang. Adik? Mana? Tu. Assalamualaikum, Bu. Adik. Waalaikumsalam, anak ibu. Ayah. Ayah beli van baru ke? Masya. Tak bagi tahu adik pun. Ni pintu ni kenapa? Ada masalah ke? Semalam ribut, aku nak repair sikit. Repair? Orang tengok okey je, tak ada masalah pun. Kau ni banyak sangat tanya kenapa? Tak tanya dah. Adik masuk bilik dulu, adik ngantuk. Ngantuk? Jom. Ibu hantar pergi bilik. Tak apa, adik okey je. Betul ni? Alah, siang ngantuk. Pergi. Jap, tapi adik nak lalu sini, kenapa tak boleh? Tu kan ada. Tak boleh. Tak boleh. Adik masuk dulu. Nah, rehat ya, ngantuk Bang, abang pergilah tengok tu apa benda dah siap ke belum, nanti kelang kabut, bang. Yalah, aku tahu kerja aku. Ni, kalau bukan adik aku, tak jadi benda macam ni. Nasib baik abang ada. Cepat suruh dia siap. Nanti kelang kabut pula nanti. Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajahmu. Doaku agar kau hadir di dalam mimpi. Apa aku mimpi aku kena patut dengan ular? Tak sakit pun. Asal semua kursi kat luar? Pindah ke? Pintu ni. Bukan ayah kata dia nak tukar ke? Okey je. Sama je. Adik. Wow. Ibu ayah nak sanding lagi ke? Cantiknya. Tak siapa pun. Adik sebenarnya, ibu dah hal nak cakap kat adik. Kejap. Adik tahu. Kak Limah. Anak Kak Limah nak kahwin kat sini Tak adalah. Ayah. Ayah nak kahwin lagi? Habis tu? Adik, sebenarnya ni semua untuk adik. Majlis pertunangan adik. Adik mana? Adik mana lagi? Adik lah. Orang terdiam. Adik. Adik Khaira. Oh, untuk adik. Oh lah, cakap lah tunang untuk adik. Adik okey ke adik suka? Ya, suka? Okey. Alhamdulillah. Adik! Dah. Memang pengsan punya. Ini semua lakonan ni. Lakonan hebat ni. Adik, bangun.
Ambil baju tunang dia. Siapkan dia. Jom dia. Tak nak. Ayah, ibu kenapa buat dia macam ni? Adik tak nak tunang. Adik tak nak tunang dengan siapa-siapa pun. Adik. Kalau ibu bagi tahu adik, mesti adik bantah. Mesti adik tak nak. Tu sebab ibu macam ni. Bila? Kejap lagi. Jam lagi? Dengan siapa? Haris bin Azman. Alah, kawan adik tu. Ayah! Adik tak nak tunang dengan Haris! Ibu tolong adik Adik merayu sangat-sangat. Adik tak nak tunang dengan Haris tu. Adik boleh buat apa saja tapi bukan tunang. Tak nak kahwin. Adik sayang. Adik dengarlah cakap ibu dengan ayah, ya. Adik janganlah jadi anak derhaka, ya nak, ya. Ya. Anak ibu kan baik. Adik dengar ya, Dek. Ikut ya. Tenang ya dengan Haris. Ni masuk, siap. Tak nak. Masuk! Hello, Pa. Papa kat mana? Halo, Riz. Papa dengan Mama keluar kejap. Kita orang pergi jalan-jalan. Yelah, Papa dengan Mama kan dah lama sangat tak keluar jalan sama-sama. Inilah peluang yang ada pun. Haris macam mana? Okey ke? Dating lah tu. Ni Haris kat kilang. Haris okey je ni. Haris kerja half day hari ni. Nanti apa-apa nanti Haris balik lah. Happy working. Nanti kalau ada apa-apa, update Papa dengan Mama. Okey. Kirim salam kat Mama. InsyaAllah. Okay, bye. Aku betul-betul tak puas hati dengan kau. Macam mana kau boleh ada kat sini? Dengan pakaian kau, dengan barang make up kau, dengan baju tu pun ada kat sini. Macam mana kau tahu? Kau ni dah kenapa nak siasat aku macam tu? Ibu kau lah bagi tahu. Dia kata kau tunang hari ni. Tapi aku tak tahulah aku tunang siapa, dia tak tahu. Kau nak tahu aku tunang dengan siapa? Siapa? Haris bin Azman. Tak payah nak terkejut. Kau tahu kan semua ni, Ibu aku ada cerita kat kau kan? Kan? Tak tahu. Sumpah aku tak tahu. Kau tunang dengan Haris? Ya. Ibu aku cakapkan kalau aku tak tunang dengan dia, aku anak derhaka. Lepas tu neraka tempat aku. Kau bincang dengan Haris. Kau pergi bincang dengan Haris. Tak boleh. Family down the way. Meninggal kau ni? Khaira, aku nak buat apa ni, Khaira? Apa kata kalau kau teruskan aja tunang ni, kan? Lepas habis tunang kau bincanglah dengan Haris, minta putus tunang ke apa ke. Sekarang macam dah terlambat, dah tak ada ubat dah ni. Okey. Tak. Sempat. Masih sempat. Sempat apalah. Aku lari. Hello? Sayang. I dah check in dah ni. Majlis macam ni? Okey. Awak tahu tak Khaira tunang dengan siapa? Siapa? Dia tunang dengan Haris. Haris? Besok itu Khaira macam mana? Dia macam mana apa? Dia pingin lah. Awak tahu tak? Dia nak lari rumah tau. Saya tak tahulah. Saya tak tahu nak buat apa ni. Dia minta tolong saya. Saya rasa ni salah saya jugalah. Kalau saya tahu kan, dah lama saya sabotaj tau. Saya suruh dia balik sini. Okey. Awak tenang. Apalah. Hari tu kan kita adalah cakap pasal Khaira dengan Haris, tapi tu kan gurau je. Itulah yang awak tu hal. Masin sangat mulut awak. Mana? Okey,
Sekarang ni awak tenangkan Khaira. Lepas tu nanti kita fikirlah cara apa-apa. Saya pening malu lah. Tak apalah. Nanti apa-apa saya update awak I love you. Kau tak jadi nak lari rumah ke? Aku tak nak masuk neraka. Kau minta aku cepat. Okey. Alah. Jom kita make up taruh glitter kat mata tu. Bang. Minta maaf tanya sikit Boleh. Ni ada apa kat dalam ni? Ramai orang kereta banyak ni. Oh, inilah majlis pertunangan Khaira. Khaira bertunang? Ya saya. Saya minta diri dulu Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajahmu. Doaku agar kau hadir di dalam mimpi. Mimpi yang indah kau bersamaku. Sampai KL nanti, aku akan tipu kau, Haris. Aku akan berasa kau cukup-cukup. Adik. Dah nak balik ke kata Isnin? Adik ada banyak kerja, Bu. Oh, faham. Adik, ibu tahu mesti adik tak puas hati dengan keputusan ibu kan? Ibu nak adik kenal dia dulu sebelum adik tolak dia daripada awal lagi. Tapi, Bu, itu bukan pilihan adik. Itu pilihan ibu tau. Adik takkan lupa apa yang dia buat dekat adik daripada zaman sekolah dulu. Adik takkan maafkan dia sampai bila-bila. Adik, tu kisah lama lah. Kisah masa sekolah. Korang belum matang pun lagi. Takkanlah sebab kisah yang dulu tu, adik nak berdendam dengan dia sampai ke akhir hayat. Perkahwinan tu dah tak lama tau. Lagi 2 bulan je. Weh, kau jangan diam macam ni. Bagilah aku idea. Siapa cakap aku diam? Aku tengah fikir lah ni. Otak aku nak pecah dah tau. Sabarlah, aku tahulah kau stres. Kau dah tunang. Relax lah. Aku tak nak pun tunang dengan dia lah. Kau ada choice ke? Kau tak ada choice kan? Sabarlah. Aduh. Dah dapat dah. Dah sampai? Ya. Dah sampai. Apa kata macam ni? Kau buat relax je. Lepas tu kau pergi jumpa Haris. Kau suruhlah dia putuskan tunang. Senang. Small deal. Tak boleh, weh. Sebab mak aku kata, aku tak boleh batalkan pertunangan ni sebab perkahwinan aku lagi 2 bulan. You understand me now? Kau dah tak ada ubat dah ni. Aku tahu. Sabar sekejap lagi aku fikir plan lain ni. Sabar sekejap. Bunuh jahat sangat. Weh. Siapa? Haris. Putus tunang. Ibu tak ada putus tunang sekarang kau. Kau cakap dengan dia. Kau tak. Kau sakit nak putus tunang. Kejap. Hello? Amboi garangnya. Semalam ni saya 1 hari dekat kilang. Saya ingat nak call awak malam semalam. Tapi itulah, tertidur. Penat sangatlah tu. Tu saya call pagi ni. Kenapa awak? Macam marah. Kat mana tu? Saya call banyak kali awak tak angkat. Ni saya dekat kilang. Kilang Morib yang itu kita pergi tu. Lepas sejam ni saya nak pergi dekat tempat pembinaan dekat Sepang. Awak rindu saya je. Dia kata aku rindu dia. Putus tunang.
Oh, rindu. Rindu ya dengan saya. Okey, kalau rindu sangat dengan saya, kita jumpa kat KL ya. Lagi 3 jam saya akan share location. Bye. Masalah aku rindu dia. Macam mana ni? Kau betul rindu dia ke? Mana ada? Kau jangan rindu dia tau. Lambatlah kau nak rindu dia. Dah, tapi aku pergi jumpa dia. Bye. Jap. Aku ada ubat. Ubat ni memang baik. Okey, apa dia? Kita racun dia. Amboi. Tahulah rindu. But please, don't terburu-buru. Tak ada masa saya nak rindu dengan awak lah. Saya tengok muka awak sekarang ni kan, saya rasa macam nak lesin je. Hai. Just now you miss me, now you hate me. What ah? Ya. Sebab mama dengan papa awak masuk minang saya tanpa ada perbincangan. Hui. Saya tak tahu apa-apa pun bila masa. Tak payah nak berpura tak tahulah. Awak selama ni ambil kesempatan kan? Saya dah cakap kan, antara kita dua ni tak ada hubungan apa pun. Saya tak ada perasaan dengan awak pun. Kita dua kawan je. Awak boleh suruh mama dengan papa awak masuk meminang saya, lepas tu berpakat dengan ibu ayah saya, so saya terima perkahwinan ni. Stop mulut dia cakap kita berbakat dengan mak bapak kita. Kita pun tak tahu apa-apa. Apa awak cakap pun sekarang? Semalam mama papa awak masuk meminang saya dan sekarang ni saya bertunang tanpa kerelaan saya. Serius ah? Percaya? Tak. Jangan terkejut. Ada lagi satu. Apa dia? Kita akan kahwin lagi 2 bulan. Hah? Hello Zia. Hello abang. Abang dah makan ke? Belum. Abang ada nak siapkan kerja sikit lagi sebelum lunch meeting dengan Datuk Badrul. Awak dah makan? Saya baru je nak makan ni. Abang, Haris ada dekat pejabat? Haris tadi ada update. Dari Yahoo Session dia terus pergi Sepang dan Morik. Hari ni hari Ahad kan. Biasalah lepak dengan kawan-kawan lah tu. Oh, saya ingatkan dia dah balik pejabat. Saya nak tahu jugalah. Tak sabar ni nak tahu reaksi dia macam mana bila tahu pasal perkara tu. Awak sabar je lah Zia. Okey, saya tengah sibuk ni. Alah, abang ni. Yelah. Okey bang, bye. Saya makan dulu Okey, bye. Kau makan tuan? Hello? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Haris, Mama baru je bercakap pasal Haris dengan Papa tadi. Haris kat mana ni? Ni, Haris dengan member ni. Mama, Papa ada sekali tak? Papa kat pejabat lah. Sebab Papa cakap lepas ni nak jumpa dengan Tok Badrul. Haris nak tanya apa? Ni, Haris nak tanya sikit. Betul ke Mama dengan Papa pergi hantar rombongan meminang kat rumah Khairah? Macam mana Haris tahu ni? Mama Papa baru je nak surprisekan Tok Haris. Ish, Ma, apa tu, Ma? Mama tak boleh tahu buat macam ni. Mama kena buat bincang dengan Haris dulu. Dah namanya surprise kan? Takkan nak cakap. Kalau Khairah tu memang dah jadi pilihan mutamat Haris, Mama Papa buatlah sebab kami sayangkan Haris. Lepas ni jaga Khairah tu elok. Aduh, memanglah, Ma. Tapi Haris ni apa-apa kena bincang. Yang bagi jawapan terburu-buru je tu. Aduh, Ma. Macam mana? Tak apalah, Ma. Nanti apa-apa Haris call Mama balik. Thank you so much, Ma. Alhamdulillah. So? Kita kena kahwin. Kan saya dah cakap, saya tak nak kahwin dengan awak. TAKNAK, tak nak kahwin dengan awak. Kalau awak tak nak kahwin dengan saya, kenapa awak tak bangkang ni semalam? Boleh je kan awak cakap saya tak nak kahwin dengan Haris? Sebab saya tak nak jadi anak derhaka. Habis tu saya jadi anak derhaka. Awak jadi apa? Anak syurga. Macam tu. Kita ni sebagai seorang anak, kita dengar je cakap apa mak bapak kita. Jangan melawan.
Diorang ni lebih makan garam daripada kita tau. Ikut je. Jangan melawan. Apa-apa pun. Apa-apa pun apa? Tadah tangan. Tadah je tangan. Ya. Alhamdulillah. Mimpi yang indah kau bersamaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menung Apa lagi bang? Pasal anak kita lah, Khaira. Kenapa? Pagi tadi dia balik KL kelam kabut je. Tak tunggu abang balik pun. Saya risaulah bang. Takut dia tu nak buat perangai lah pasal pertunangan dia dengan Haris tu. Macam mana bang? Ni Yam, boleh tak Yam pujuk dia dan cakap dengan dia elok-elok? Dia tu kan jenis manusia yang tak suka dipaksa. Tengok, hari tu kita cakap pasal dia nak bertunang pun dia dah berlenting marah. Dia tak suka lah tu. Yelah bang, nak buat macam mana? Bukan nak paksa dia. Umur dia dah berapa? Takkan kita nak diamkan je. Dia tak boleh fikir ke? Apa yang kita buat ni untuk masa depan dia juga. Kebaikan dia. Nak ikut keras kepala dia je. Yam, umur kita tua macam ni tak payah nak fikir sangatlah Yam. Kita berdoa je banyak-banyak pada Tuhan. Mana tahu satu hari esok hati dia terbuka nak kahwin. Takut kita yang tak tahan. Bersusun cucu kita nanti. Amin. Amma serang kau ni daripada tadi kulur kiri. Habis satu rumah ni kau nak tahu ah. Majlis kesyukuran yang ibu aku kata untuk sepupu aku tu, yang kononnya untuk sepupu aku tu, sebenarnya majlis tunang untuk serius tak? Ya Allah. Alhamdulillah bersyukur. Kenapa kau tak cakap dengan aku? Kau tunangan siapa? Bisa tak? Kenal tak? Siapa? Haris. Haris? 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 Haris ada satu ofis dengan kau? Ni macam mana? Aku dah cakap masih dulu aku tu lah. Buat dia muka. Oh, sweet lah. Kau kahwin? Itu nama aku. Aku tolong kau. Celah. Sekarang ni tak kahwin lagi, ibu tunang. Apa plan kau? Kau cakap dengan aku. Aku dengar. Plan Plan? Fikir betul-betul apa plan kita. Kita? Bukan plan kita lah, plan kau seorang. Apa plan kau ni? Masuk. Selamat pagi dan selamat bertunang, Cik Khaira. Pandai kau kan bercinta diam-diam dengan Cik Haris tu. Satu office tak boleh hidup tau. Kalau kau ni artis, mesti paparazzi semua kecewa sebab diorang tak dapat bau langsung langkah kau. Ni, sebenarnya aku masuk ni sebab Tuan Azman suruh aku bagi dokumen dekat kau. Wow. Okay. Kejap. Encik Azman ada apa-apa appointment tak pagi ni? Pagi ni Tuan Azman tak ada apa-apa appointment sampai tengah hari dia ada dekat office. Nanti lepas lunch baru dia keluar. After lunch. Right. Thank you, Yati. Sama-sama. Come on, Khaira. You can do it. Bukannya kau nak kena terjun bangunan tinggi ke apa kan? Let's just go with the flow. Go with the flow. Let's do this. Tuan. Ada apa kira? Saya nak pulangkan cincin ni.
Kenapa awak buat macam ni? Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajahmu